Aku sanggup buat apa saja semata-mata nak tengok semula senyuman kau, Mila. Aku kumpulkan setiap gambar, setiap video lama kita. Aku buat semua ni untuk anak kita, Aina. Aku cuma nak dia rasa mak dia masih ada kat sini. Ya. Oh, ya. Dah sedia ke? Tapi bila aku tengok Aina pakai VR tu, hati aku hancur. Dia ketawa. Dia cuba peluk bayang-bayang kau dalam dunia maya. Sedangkan dia cuma memeluk angin kat ruang tamu yang gelap ni. Aku sedar, aku cuma mampu bina memori, bukan nyawa. Bila skrin tu gelap, Aina buka headset dan terus peluk aku kuat-kuat. Dia kata, "Ayah, peluk mak tak rasa hangat macam peluk ayah." Masa tu aku baru tahu, teknologi boleh simpan kenangan, tapi takkan pernah boleh ganti hangatnya sentuhan manusia yang sebenar. Must read.